Yang tak menarik tu macam mana? Masa dekat Paris saya pernah sesat tau. Kata pergi dengan... ni Paris ni package ke kawan-kawan? Sendiri? Package. Okey. Tapi package tak ramai. Alright. Saya tertinggal. Ui, macam mana boleh jadi macam tu? Dia tertinggalnya pasal saya ralik tengok Souvenir. Nak beli Souvenir ketip kuku. Okey. Ketip kuku tu dia ada art, dia ada buat kan. Corak-corak cantik kan. Jadi Tour leader dah cakap kan. Pukul 4, katakan pukul 4 berkumpul kat sini. Dekat Uniqlo kata kan. Uniqlo dia kata. Jadi saya duduk galik tengok pukul 4 saya tak pergi. Saya tengok dah pukul berapa dah ni kan. Pergi-pergi dah kena tinggal atas bas. Dah kena tinggal tu dia tahun tu masa tahun tu. Sekarang ni saya tak tahu Maknanya kenderaan pelancong, bas ke van ke